Hey yo, what's up gang? Aku buat YouTube vlog yang macam ni, harap korang suka. Okay, sebelum aku start video ni, korang pun dah tengok dia punya title kan, apa yang Adrian nak ceritakan hari ni. Sebelum Adrian start, Adrian nak bagi tahu, ini adalah keluaran baju Adrian, iaitu Wishlist Project FL5 dengan RX7. Yang Adrian tengah pakai ni adalah RX7, depannya macam ni. So kalau korang nak support, boleh pergi ke Shopee Wishlist Project, beli satu t-shirt ataupun korang beli topi. Okay, Adrian akan bagi stiker Wishlist Project, keychain Wishlist Project, 2 stiker EXN, pen EXN, keychain EXN, termasuk goodies bag EXN juga. Dan sebelum Adrian start video ini, jangan lupa, kalau kereta korang nak lagi smooth, nak lagi powerful, kereta korang rasa bawa sudah lama kan, dia macam seput-seput kan, ini dia, injector cleaner. Nampak tak? EXN Petrol Injector Cleaner, yang korang boleh letak dalam petrol korang masa korang pump minyak. Dia akan bersihkan dalaman enjin korang. Dan korang juga boleh cuba EXN Lubricant Expert Molly Racing. Dia ada 530, 540, macam-macam minyak dia. Okay, kita start pada YouTube hari ni tentang cara nak modify kereta. Kalau korang baru start beli kereta, kita cakap pasal yang murah dulu. Macam example, korang beli Beza, Asia, Myvi, Vira, Vios Dugong, City Hatchback ke City, kereta yang macam ni lah. First, Adrian nak bagi tahu sama korang, Adrian bukan pandai sangat lah, tak macam otai-otai kan. Main kereta kita ikut cara masing-masing. You tak boleh judge sama I tak boleh judge sama you. Tetapi nasihat Adrian sangat simple, korang nak ikut, korang ikut. Sebiji kereta kalau nak nampak cantik dan boleh tengok lama, kita bukannya tidak boleh beli Shopee Motorsport. Barangan Shopee bukan tidak boleh. Aksesori macam setengah barang kereta dekat Shopee Motorsport pun original, macam Works Engineering, macam Ultra Racing, macam Type 1 punya bar, original steering pun ada. Okay, tetapi apa yang Adrian nak cadangkan, bukan semua barang kita kena pakai original. Macam depends on kereta korang. Kita cakap pasal Beza ataupun Myvi. Betul, steering original memang tahan lasak, tetapi korang kena faham kereta korang laju ke tak. Kereta korang kalau horsepower tak begitu tinggi, bermaksudnya masa korang touch wood lah, accident punya masa pun dia tak begitu laju, except korang bagi orang langgak. So steering korang yang kalau clone tu, momo steering yang clone, dia akan bengkok lah. Apa aksesori yang telah ditambah? Spacho, safety lah. Bukan tak boleh pakai, it's just for your own safety. Kalau korang betul-betul nak kuat, pakailah Momo yang ori. So itu pasal Adrian nak bagi tahu sama korang. Macam example, clone punya steering, satu steering around 100 lebih kan. Clone punya Momo ke clone punya OMP, ataupun setengah orang dia pakai ASM, Asam ASM. Dia murah. Original beribu-ribu, 1100 ke atas, 900 lebih, Momo ori. Tapi macam mana pun, masa korang bawa, korang akan rasa, oh, ni steering ori. Aku pun tak takut orang lain tengok. Orang lain nak judge pun, aku tak akan malu sebab dia ori. Momo yang ori, steering yang ori. Tetapi clone tu boleh pakai, cumanya safety first lah kan. Macam FL5 Adrian, kalau kita pakai steering Momo original pun, dia dah tak ada airbag, sama juga. Sebab original steering yang ada airbag tu kita telah cabut. Sama juga. So kereta ni kalau, okay, kita cakap pasal modification lah. Kalau bagi Adrian lah, sebiji Myvi, kalau dia nak nampak cantik, tak perlu beli banyak casing-casing plastik yang bukan-bukan tu. Diffuser yang plastik-plastik tu, tak perlu guys, tak perlu. Itu semua tak perlu. Dia lebih tambah nampak lebih bodoh dan juga hodoh. Adrian berani cakap disebabkan banyak kawan Adrian, mereka pun dah perasan dah. Aku rasa korang lepas pasang pun lama-lama korang akan sendiri rasa dia lucu. Korang pun akan ambil keluar sendiri, akan buka sendiri, akan cabut. Macam example, lip plastik depan beratus ringgit. Okay, lip diffuser belakang beratus ringgit. GT wing ciplak beratus-ratus ringgit. Baik korang simpan duit tu, lama-lama sekali korang kumpul duit tu untuk beli satu barang yang original. Macam original steering, original gear knot. Seat, Adrian tak salahkan korang. Seat actually depends on budget. Seat kalau korang nak murah, SS Cars ataupun seat normal yang clone, actually boleh pakai baik daripada original punya seat kan. So kereta senang saja. Okay, lowered kalau tak cukup bajet untuk beli adjustable, kita boleh lowered. Tapi kalau lebih baik jangan potong spring lah. Beli yang lowered spring, tak mahal sangat, yang gap ke, ataupun jenis buatan Malaysia ada. Lowered spring murah sekarang, jangan pergi potong spring. Lowered spring kereta semakin rendah,
memang semakin cantik tetapi semakin susah nak bawa. Dia semua ada pros and cons. Kedua adalah rim. Rim kalau korang nak pakai rim clone, boleh, actually boleh pakai, tetapi bahayalah sikit. Janganlah bawa laju kan. Kalau korang tak pergi masuk track, okey lah. Ataupun forged rim pun okey. Ataupun rim ori agak mahal sedikit, tetapi rim ori dia jarang keluar untuk kereta-kereta yang macam 4 lubang kan. Lepas tu 15 inci, dia tak ada. Lepas tu satu lagi, Cina Hokkien cakap mai care kau. Kereta korang example macam Myvi 15 inci dah cantik, next level pun 16 inci, jangan gatal pergi masuk 17 inci macam Adrian punya Tesla. Adrian care kau lah. Dia original My dah 19 inci, okay? Adrian pergi masuk 20 inci, actually boleh lagi. Dia naik 1 inci boleh, jangan masuk 21 inci. Selain dia nampak hodoh sangat, lagi satu dia turunkan horsepower korang. Lepas tu dia punya range pun decrease. Macam FL5 dia terbalik. Dia original My 19 inci, Adrian decrease. Sengaja decrease bagi dia 18 inci. Macam FK8 dia 20 inci. Banyak orang dia turunkan jadi 18 inci. So macam Proton Wira ke, dia max dia boleh P15. Jangan masuk 16-17. Macam dulu Adrian tak tahu nak main kereta punya masa, CRZ dia memang original 16 inci. Banyak orang dia decrease 15 inci untuk lajukan kereta itu. Tayar besar sedikit. Setengah orang dia nak main kosmetik cantik, dia boleh naik sampai 17 inci, naik 1 inci. Adrian bodoh disebabkan Adrian dulu pun lala, kiki lala. So knowledge daripada Adrian. Masa dulu sampai sekarang Adrian main kereta bodoh sampai pandai. Sampai sekarang pun tak begitu pandai, tapi apa yang Adrian tahu Adrian jelaskan. CRZ Adrian pernah masuk 18 inci. Dia walaupun dia nampak cantik, tapi bagi Adrian sampai sekarang, Adrian tengok balik memang tak cantik lah. So jangan care kau. Hokkien cakap lah, jangan care kau lah. Mai care kiang, mai care kau. Standard punya kereta, kalau dia mai 16 inci, korang naik 1 inci 17, okey. Kalau dia mai 18 inci, korang naik 19, dia okey. Korang jangan naik 2 inci. Lepas tu, tayar kangkang tu sekarang ni okey. Tayar kangkang tu adalah untuk traction. Masa korang belok kiri dan kanan banyak, korang boleh buka korang punya tayar kangkang sedikit, is okey. Korang punya negative camber tu, kalau masuk track buka camber is okey. Tapi kalau korang jalan dekat jalan raya tiap-tiap hari, jalan straight, jangan buka camber lah. Nampak hodoh kereta korang. Lagi satu, korang punya tayar makan dalam. So the moral of the story, kalau korang nak modify sebiji kereta, macam example Beza ataupun Myvi, lowered, lepas tu tukar rim, tukar rim, lepas tu tayar tu penting. Tayar korang jangan pakai tayar-tayar yang ciplak-ciplak, yang bodoh-bodoh. Adrian tak nak cakap brand apa. Yang penting sekali dia punya sidewall. Sekarang, dulu orang suka main concave, dia punya tayar tu masuk dalam. Dia nampak macam ni, Sekarang orang suka tayar yang 4 segi, square setup, meaty setup, supaya kereta korang nampak lebih garang instead of nampak lebih lucu. Myvi, kalau bagi personal Adrian, kalau Adrian pernah cadangkan nak beli satu biji Myvi, nak modify untuk bagi setiap pemain-pemain kereta Myvi tengok, itu baru cara setup yang betul. Lepas tu jimat. Tapi setup Adrian mungkin akan gila sedikit lah. First thing, kalau ada sebiji Myvi, Adrian buka kosong semua. Kalau belakang tak ada orang nak duduk, Adrian buka kerusi. Adrian letak 2 bucket seat dekat depan, tukar quick release, tukar steering. Kalau nak pasang radio, pasang. Kalau tak nak pasang, just biar kosong saja, tak apa. Adrian first thing, nak jadikan dia ringan. Barang yang kedua adalah lowered, lepas tu tukar rim, lepas tu tukar sport ring. Bonnet kalau boleh kita tukar yang carbon fiber. Lepas tu depan bumper, belakang bumper, actually sudah cantik. Myvi korang loweredkan kereta korang, dia nampak cantik dah. Yang penting satu lagi, exhaust. Exhaust itu penting. Lepas tu intake. Jangan duk pi sambung itu kabel banyak-banyak, yang earth tu bagi dia lebih kuat. Dia punya itu elektrik. Tak perlu guys. Engine nampak hodoh. Bagi dia kosong, simple and nice. Dia macam korang pernah tengok tak EXM masa kita ada itu MSF punya race sponsor dari EXN. Kita ada seorang racer iaitu Put Beza. Korang boleh tengok dia punya kereta. Nama dia Put Beza. Dia punya kereta simple. Roll cage, lepas tu dia jadi ringan. Engine pun standard, cukup laju. Bunyi exhaust pun sedap. Macam ni dah cukup. So korang jangan condemn Adrian pula kalau apa yang Adrian cakap adalah salah. Sebab modify ni, Adrian tak judge korang. Korang jadi kiki lala ke? Sebab Adrian dulu pun main kereta kiki lala. Dia
plastik cover sini lah, modified yang dia punya itu bar Adrian pakai PVC pipe, lepas tu cat putih pun ada. Dekat Isora Adrian orang ingatkan besi tapi dia PVC. Barang-barang bodoh Adrian buat banyak. Tetapi Adrian nak bagi tips bagi korang lah, kalau nak modified kereta, nak jimat, first thing nak jimat, dia depends on kereta juga. Macam kereta FL5 memanglah mahal barang tu kan. Macam Skyline dia memang modification memanglah mahal. Kalau macam ekonomi punya kereta, kalau korang nak masuk event, okay, korang tak ada bajet banyak sangat. Selain korang tambah plastik-plastik punya barang banyak sangat dekat dalam, ataupun klon-klon punya barang dekat kereta korang, why not? Since korang sudah nak masuk ke event kan, kereta tu nak jadikan kereta event, lowered spring, rim, tayar yang padu, exhaust, meter 3 beradik ke 10 beradik ikut suka hati korang, cukup dah. Kereta korang dah nampak sangat style guys. Tinted, lepas tu tukar seat, bucket seat, nak lagi padu, bagi nampak lebih ganas. Kerusi belakang buka, letaklah besi dekat belakang, letaklah roll cage ke. Pintu dalam plastik tepi tu, kalau nak buka, kalau tak nak buka letak saja. Pergi event pun tak malu guys. Itu laju bukan cakap Milo tin kosong punya. Itu memang boleh bagi kereta korang laju. Air filter kan, air intake, exhaust kan, lepas tu ringankan kereta korang. Masa pergi auto show orang tengok kereta korang pun, wah, simple and nice. Tak ada port and bang tak apa. Kalau nak port and bang boleh. Lagi satu Adrian nak ceritakan pasal port and bang. Port and bang korang nak letak KKT bukan tak boleh. Boleh guys. Cuma kita kena hormat lah. Pakailah akal kan. Kalau kita nak main KKT ni dekat jalan raya masih okey lagi. Tapi malam jangan bawa 2.30 dekat tepi orang kedai makan tu pam macam ni. Bukan kau tak hormat kepada orang lain. Cuma kereta kau jadi bodoh, orang lain gelak dekat kereta kau. Kau sendiri akan rasa malu, orang lain pun akan rasa malu. Memperbodoh-bodohkan sendiri. Wow, kereta bukannya laju kan, buat 230 ya, pang. Malunya aduh. Motor EX5 macam ni lalu vrew pun laju daripada kereta korang dah yang pang. Dekat orang tengah makan tu, pukul 10, pukul 12 orang tengah duduk nak relax makan, korang duk pang. Bukan sekali, dia sengaja U-turn sekali lagi, dia pang. Kiri kanan. Bukan tak boleh. Boleh. Masa pergi ke event, korang nak port and bang dengan KKT, masa tu lah korang buka KKT. Korang port and bang. Korang nak pop ke bang ke, bang sampai enjin pecah, exhaust meletup ke, ikut suka hati korang. Sebab itu adalah event. Masa untuk show off. Masa untuk show off bukannya masa korang tengah bawa kereta slow-slow pun korang nak ping pang macam ni. Malu. Satu lagi. Actually, untuk performance kereta korang, kalau betul-betul korang percayalah, banyak orang dia jimat. Tiap-tiap kali dia modified, tetapi dia jimat. Jimat tang mana? Jimat tang minyak hitam, coolant, gear oil. Ini semua penting. Korang ingat main-main. Kereta laju, kenalah tahan panas. Kereta nak bagi horsepower up sikit, tambah lagi sikit, kenalah pakai minyak hitam yang bagus. Water tank kena jaga, oil tank kena jaga. Barang-barang ni semua korang jimat. Korang janji pergi servis kereta, pakai je lah minyak apa pun kan. Tak boleh, jangan. Ikut spek. Lagi satu, engine bay nampak lebih style. Actually korang boleh tambah strut bar. Strut bar dia bukan saja nampak lebih cantik, kereta korang masa cornering dia akan jadi lebih kukuh, macam Type 1 punya bar dekat depan kan. Lagi satu, kalau nak nampak lebih style, engine cover tu korang boleh cat sendiri, modifikasi sendiri. Kita cat sendiri, ataupun korang ada bajet sedikit, korang boleh tukar kepada CNC punya betul-betul stainless steel punya cover, nampak lagi cantik. Lepas tu intake manifold ataupun tukar throttle body, macam ni punya barang yang detail-detail kecil-kecil yang macam ni. Actually masa korang pergi ke event, orang yang tahu main kereta dia akan nampak. Instead of korang pergi letak fake carbon fiber ke, fake forged carbon dekat seluruh kereta, dengan rim pun dia pergi balut forged carbon tu, jangan. Yang aku pernah nampak banyak orang suka buat sekali adalah tepi pintu punya itu, tepi cermin tu, itu pillar tu, B-pillar tu, banyak tu stiker forged carbon semua. Jangan geng, jangan. Biar dia hitam macam ni, cantik dah. Nampak clean and nice. Jangan buat lebih-lebih. Kayak gau-gau. Adrian bukan judge korang ya.
Cita rasa kurang sendiri. Video ini cuma tips daripada Adrian lah. Dari pandangan Adrian cara nak modify sebiji kereta lah. Dengan jimat dan ada kegunaannya. Useful, cantik dan laju. Bukan jadi kiki lala dan bodoh. So korang jangan simpan dalam hati kalau tertrigger kan. It's okay sebab Adrian dulu pun kiki lala juga. Suara Adrian dulu. Masa Adrian tukar gear, Adrian punya gear not kan, Adrian pergi beli yang auto punya, boleh tekan. Disebabkan dalam button tu Adrian letak switch, lepas tu satu kabel sambung ke depan sampai ke belakang, 2 wayar, lepas tu ada plug coil, lepas tu ada plug dekat exhaust. So masa Adrian tukar gear, tekan clutch, lepas tu tekan minyak, tekan macam ni, vok, lepas tu tekan minyak. Tiap-tiap kali tukar gear, Adrian boleh control api tu. Macam ni. Syok juga kadang-kadang. Tapi itu bukan pop and bang, itu cuma flamethrower saja. Itu kalau korang nak tahu macam mana nak buat, next video korang komen dekat bawah, next video Adrian ajak korang macam mana nak buat. Banyak orang pun sudah tahu dah. Belakang letak sebiji coil, lepas tu plug kabel, lepas tu letak satu plug, exhaust tebuk lubang, lepas tu kuncikan plug korang dekat exhaust tip tu, tekan punya masa, bagi dia punya plug trigger, lepas tu tekan minyak, bagi dia punya api keluar. Korang nak api keluar, vok, macam ni pun boleh. Korang nak control korang punya throttle, vok, api macam flame macam ni pun boleh. So geng, aku rasa video sampai sini saja Adrian nak explain lah. Kita cakap sembang pasal story yang lain. Kalau korang nak dengar story apa ataupun nak belajar tentang kereta apa-apa, korang boleh komen dekat bawah. Next video Adrian akan try buatkan. So ingat guys, kereta korang kalau nak cantik dan laju, penting sekali sport spring, lowered spring tukar rim, jangan tukar besar sangat, jangan oversize sangat, jangan tekangkang sangat, biar dia straight sudah cantik. Negatif sikit okey. Lepas tu tayar profile sangat penting. Ingat, square setup, cun-cun dengan fender korang. Kereta tak ada body kit, no worries guys. Janji loweredkan kereta korang, tayar cantik, kereta korang akan nampak cantik. Gear not, steering, quick release, bucket seat, settle. Untuk engine parts, tukar exhaust, korang nak exhaust Chin Ahwat ke, Tan Chin Hock ke, Kim Along ke, kedai exhaust Chin Chun Beng, no problem, semua okey. Dia depends on budget. No problem, no worries. Tapi buatlah research sendiri kan. Korang nak exhaust yang macam mana, korang bagi dekat kedai exhaust tau. Jangan bagi kedai exhaust yang ajak korang. Nanti dia suruh korang pasang sebiji bulat. Lepas jalan-jalan 2-3 minggu, korang rasa macam tak ada power. Lepas tu pergi balik kedai, dia cakap, kalau macam ni you kena tambah satu lagi biji bulat. Lepas tu 2 minggu 2 bulan macam ni, korang rasa dah tak syok, bunyi semakin tak kuat sebab 2 biji bulat. Di kedai exhaust yang sama lagi, dia bagi tahu sama korang, kalau macam ni kan, you boleh try buang bulat tu. Bagi dia straight pipe, dia charge korang banyak kali. So korang buat research sendiri, lebih baik. Exhaust tu penting guys. Exhaust terlalu pendek, top speed tak ada. Exhaust terlalu panjang, mid power tak ada. Kalau bukan turbo, exhaust inci terlalu besar, tak boleh jalan terus kereta. Bukan semua barang besar tu adalah laju guys. Dia depends on cc kereta korang. So last kali, budget yang korang boleh tukar tak mahal sangat, air intake open air intake kan, bagi dia ada macam ni. Okay, so guys, sebelum Adrian end video ini, jangan lupa kalau korang nak join wishlist project, korang suka video Adrian, nak letak stiker wishlist project dekat kereta korang, nak tag Adrian story, boleh beli topi ataupun baju. Adrian akan free stiker, keychain dan semualah. Last kali ini kasut ni, ada orang tanya juga kasut ni. Korang tengok kasut ni, cantik kan, RM12 hingga RM15 saja. Desainnya nampak macam Yeezy. Adrian letak link bagi korang. Slot ni pun betting hype. Betting hype. Tak tahu RM15 saja. Kau ingat original? Tak ada lah. Adrian dah cakap, barang yang sepatutnya kita kena pakai ori, pakai ori. Barang yang sepatutnya kita tak perlu pakai ori, tidak perlu. Save your money and choose the right thing. Adrian letak link bagi korang semua. Okay, Adrian letak link bagi korang semua barang ni. Comment below. See you all at my next topic. Bye bye.